Ini adalah percubaan yang sangat mengerikan. Saya melihat beberapa orang memasukkan gadis itu ke dalam baldi yang penuh dengan madu dan masukkan tiup oksigen ke dalamnya. Seterusnya, dia pantas menolaknya ke dalam bilik tertutup yang dipenuhi alkohol. Dan ini baru permulaan. Apa yang lebih menakutkan ialah, kawan baik saya juga mengeluarkan tiup oksigen. Selepas semuanya siap, lelaki itu membaling mancis ke dalam. Api serta-merta memenuhi seluruh bilik. Apabila suhu terus meningkat, buih juga mula menggelegak di dalam baldi. Rakan baik saya serta-merta menunjukkan ekspresi ngeri kerana dia sangat tahu jika tiba masanya, Xiao Mei tidak boleh keluar dari baldi. Bertemu lagi bermakna selamat tinggal selamanya. Kawan baik saya hanya mampu berdoa dalam diam. Lihatlah api yang marak ini. Semua orang juga sangat cemas. 3 hari 3 malam berlalu begini. Api akhirnya padam. Apabila melihat perkara ini, kawan baik saya segera mengarahkan oksigen itu dibawa pergi. Tidak lama kemudian bilik itu kembali ke keadaan asal. Kemudian segera tuangkan oksigen ke dalam bilik. Tetapi Xiao Mei tidak bergerak sama sekali. Tidak kira berapa banyak kawan baik saya menjerit, ia tidak membantu. Dan sebab kenapa Xiao Mei jadi begini, semuanya kerana dia dilahirkan tanpa sistem imun. Hanya boleh bertahan dalam kabin steril. Ribut yang tidak dijangka melanda. Kabin steril Xiao Mei telah musnah. Sebilangan besar lepuh tiba-tiba muncul di mukanya. Gunakan kaedah ini hanya sebagai pilihan terakhir. Nasib baik, semasa krisis, Xiao Mei akhirnya keluar dari tong besi. Semua orang menarik nafas lega. Lepuh juga hilang.